saya nak bagi makan ke dapat aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya hormati ini kawan-kawan saya, cikgu saya berada kat sini, kan, dan juga bekas-bekas pelajar, rakan-rakan tugas. Kita punya mantan pun ada, Dr. Din, Alhamdulillah, dengan Puan Zahra. Untuk lebih dahulu saya nak kenalkan diri saya lah. Saya Aznan bin Omar, dah asal Kedah lah, tapi sekarang dah memang letak di Perak lah. Okey, anak-anak semua lahir di sini jadi orang Perak lah. Okey, bidang saya bidang seni arca. Okey, hari ni saya sebenarnya kami 2 orang. Kalau saya datang semua dia tak nak datang, jadi nak meramaikan majlis kita datang bersama. Kita share lah seorang sikit. Ya, separuh saya bentang, separuh dia akan bentang. Untuk dia lah. Jadi untuk paper yang bertajuk menggegar keris Gelombang Pangkor ni sebenarnya dia lebih kepada proses studio praktis. Yang mana dia ada 2 bahagian lah. Satu bahagian contextual review ataupun kajian contextual, dan satu lagi bahagian studio investigation ataupun kajian studio. Jadi saya akan bentangkan bahagian contextual ni dan Dr. Syed akan membentangkan bahagian studio. So kita bagi macam itulah. Okey. Dan sebenarnya kita tak ada rancang pun seperti projek yang Jai bentang tadi untuk apa ni. Jadi bila sebenarnya menggegar keris ni adalah satu tajuk daripada karya publik yang pernah kita hasilkan di Bagan Datuk. Okey, yang bertajuk menggegar keris. So nanti kita akan tengok gambar dia lah. Okey, latar belakang projeknya. Projek kajian ni ialah melibatkan arca seni arca awam. Okey. Dia kesinambungan daripada projek menggegar keris di Bagan Datuk, yang mana kita membawa isu tempatan ataupun tradisional. Yang mana kita faham yang di Bagan Datuk tu ada satu tempat yang nama Benting Prakasa, yang mana hutan mula-mula sampai kat situ. Jadi di konteks sejarah ni sangat kuat lah, berkaitan dengan institusi kesultanan. Jadi keris tu sebagai simbol yang paling dominan lah yang kami bawa pada projek tu. Dan kawan kita pun pakai pakaian serba lengkap dengan ni. Saya rasa malu juga kan, kita cakap saya budaya kan. Dia lagi implement dia lagi hebat lah. Tuan dapat nanti ya. Ya, InsyaAllah kali kita kenalan. Dan juga takrifan dari sudut konteks lokal tu. Lokal, di mana tempat tu, lokasi tu dia mengambil peranan dengan apa yang kita nak bawa dalam bentuk arca, ya, ataupun dalam bentuk seni lokal. Jadi penting kita ada konteks tu dalam sudut tu lah. Okay, yang kedua, arca awam berada di Melayu dan persekitaran. Jadi bila dipikirkan satu arca yang sudah siap di Bagan Datuk, apa akan jadi selepas tu? What's next? Tadi saya dengan saya punya sipu Prof. Nasir ini, dia kata what's next kan? Jadi what's next ni mesti kan? Jadi bila arca tu dah siap, jadi what's next? So saya sebenarnya tak rancang pun untuk projek ni. Jadi saya fikir dalam paper saya tu cadangan seterusnya kita nak buat di tempat lain CV yang sama dan dikembangkan dalam bentuk yang
yang berbeza dalam konteks lokal di lokasi itulah. Okey, macam itulah. Jadi bila dilihat pada lokasi Pangku, kita nampak maritim satu konteks yang paling kuat lah untuk kita buat kajian. Okey. Okey, yang ketiga projek penambahan akta penggunaan keris di Pulau Datuk, keperluan meluaskan konteks tempat maritim di Pulau Datuk. Okey, next. Tuan Sembang. Next. Okey. Okey, ini adalah arca yang dah wujud di bahagian Datuk. Tuan-tuan pun pernah mungkin kalau ke sana. Ya, betul. Di bahagian Datuk dekat waterfront tu. Asalnya cadangan awalnya di Peti Berakasa. Jadi projek ni sebenarnya projek komuniti melibatkan kerajaan tempatan, UiTM dan juga Istana. Istana diwakili oleh orang besar ni lah. Orang besar jajahan, OBJ ya. Jadi OBJ bila kita cerita di Peti Berakasa tu, kita nak cakap pasal keris Tamisari jadi isu. Sultan agak tak berkenan lah dan dia keberatan untuk cakap pasal Tamisari. Jadi saya sebenarnya ada cerita lain. Saya bila sebut Tamisari ni, saya tahu dia nak pergi dapat tengok kan. So minta lah kebenaran ke sana, nak tengok yang real tu. Tak bagi dia semua. Dan mungkin ada daulat dia kat situ lah, kita tak tahu lah. Dan benda ni pun masih lagi jadi kata apa? Ya ke ada Tamisari ya? Betul tak betul tu kita jadi isu juga. Jadi saya ada hasrat macam tu lah nak kaji keris tu. Tapi tak dapat. Cuma boleh tengok yang replikanya di Museum Perak. Ada replikanya. Okey. Dan menurut dia ada part-part yang tentu dijaga supaya tak sama. Macam tu. Memang sengaja dibuat macam tu lah. Jadi bila tuanku tak kenal dengan keris Tamisari, dia sekadar menganggap dia sekadar keris biasa lah. Kajian saya adalah keris biasa lah. Jadi itu yang mengenai keris. Dengan keris ni adalah satu perbuatan yang mana kalau dari sudut kajian yang saya buat ni, dia mungkin tuan lagi lebih tahu bukan memang kita mencium keris. So daripada satu sudut tertentu kita nampak karya ni kalau kita sudah mencium keris kan. Daripada satu sudut lah. Bukan mencium. Sebenarnya salah satu adat mencium keris lah. Pada satu sudut kita duduk kan. Daripada view tu kita nampak macam tu lah. Okay. What's next? Bila sifu saya cakap what's next kan. Jadi apa selepas ni? Jadi saya fikir untuk ubah lokasi dengan mengkaji unsur-unsur ada lokasi berikutnya lah. So saya nampak Pangku. Betul lah ada Pangku ni saya tak lancar pun sebenarnya kan. Tapi betul lah. Okay. Next. Okay, isu dan persoalan kajian. Ini biasalah bila kita buat kajian ni dalam paper kita nak melihat apa dia punya gap kan. Gap kepada arca awam sangat terbatas dari sudut warisan Melayu. Tambah lagi kita ada kaitan dengan konsep maritim kan. Di lokasi ni kita nampak maritim lah paling kuat, elemen yang paling kuat. Okey. Kemudian simbol keris diterjemahkan secara kontemporari dalam konteks Pulau Pangku. Khusus Pulau Pangku itu sendirilah. Okey. Hubungan simbol alam dan realiti. Yang mana kat sini kita nampak alam dan komuniti setempat ni main peranan lah untuk aktiviti harian di Pangku ni. Di sudut pelancongan dia, di sudut
apa ekonominya laut lah sebagai satu sumber yang paling inilah. Dan kita agak dan saya dengan Dr. Said melihat dari satu bentuk simbol yang sangat kuat. Okey, seterusnya. Tujuan utama adalah menghasilkan karya arti awam, ciri baru yang responsif terhadap konteks meditatif Bangkok. Itu tujuan utama dia lah. Okay. Dia satu ciri daripada tadi, kita buat satu ciri lain lah. Yang jadinya untuk mentaksir semula simbol menunggang keris dalam landscape Bangkok dan menerjemahkan gelombang, getaran dan data alam dalam bentuk visual seni arca awam. Ini dalam bentuk seni arca awam bukan arca-arca biasa lah. Biasa mungkin ada dalam bentuk yang berbeza lah. Okay. Kemudian bila satu kajian studio ni kita tak boleh lari daripada melihat apa tu artificial tadi. Bukan sangat penting supaya kita buat suatu karya tu melihat apa orang boleh buat tu kan. Dan juga untuk mengelak dari apa tu mungkin ada persamaan di sudut. Sebab orang semua dah buat dah kan. Kita ni buat shot sendiri kadang-kadang kalau kita tak ada rujukan kita akan sesat lah. Okey, ni atau rujukan saya ada 5 rujukan. Yang mana kat sini nanti kita tengok apa karya-karya yang dia dibuat yang hasilkan. Okey, dan dalam konteks studio praktis kita membuat apa tu contextual review, melihat apa tu artificial lah salah satu dia. Selain daripada kita buat critic session, kita dulu masa belajar session pun walaupun berkarya pun perlu ada critic session sebenarnya. Kita berbincang daripada di kalangan kita punya klik kawan-kawan, rakan-rakan supaya ada apa konteks tu dia relevan dengan apa yang kita rujuk lah. Okey. Misalnya ni artificial Olafo Ellison yang mana dia karya ni dia lebih melipat kepada gelombang fenomena alam dan persepsi. Dia sebenarnya dalam satu ruang dalam galeri. Galeri itu digelapkan dan percikan air itu dirakam. Dia sebenarnya ada video, jadi saya tak pakai video lah. Jadi dia sebagai sekadar rujukan yang mana karyanya bertajuk Water Pendulum tahun 2016 ke 2020. Maknanya dia dah. Wah, cepat. Okey, betul lah 2 orang kan. Apa. Saya cuba cepatkan. Okey, seterusnya Janet. Okey, karya ni memang agak apa tu familiar daripada tuan-tuan lah. Okey, yang mana karya ni dia digantung net di atas ruang lega tu yang mana dia berasaskan pada aliran dan angin. Okey. Seterusnya karya rujukan sebenarnya ialah Anthony Howie yang mana dia berkaitan dengan kinetik. Karya dia boleh bergerak. Jadi secara dia bila berdialog dengan nature, dengan angin tu dia akan bergerak-gerak. So sangat interesting lah. Okey. Seterusnya ini kita biasalah ketua guru kita Mike Anwar Ismail, Storm Rider, yang mana karya dia kaitan dengan pilihan manusia survive dengan unsur-unsur laut lah. Okay, seterusnya karya seterusnya bagi saya ini agak dahsyat lah. Kita terfikir apa macam mana dia buat kan. Dan saya pergi tanya dia sendiri dia dekat rumah. Macam mana apa channel buat? Apa buat macam mana ni? Dia suka lah. Tapi kalau nak tahu pergi sendiri lah tanya dia. Dia cerita kat saya macam dia buat. Nampak ada pital besi tu. Segenggam besi pital macam tu je kan. Hebat sangat. Dia baca-baca betul. Ada baca-baca dan itulah hasilnya lah. So saya juga menunjuk karya ni Senagi Senapas yang mana dia berkaitan dengan figuratif dan juga pose dan ritual. Itu semangat apa tu yang dikaji lah. Okey. So pada dalam kajian saya konteks Pulau Bangkok
kita boleh pecah kepada 3 bahagian, iaitu kita nak tengok ciri-ciri tapak. Tapak ni maksud dia lokasi itu sendiri lah. Yang mana kita tengok di panggung ni ada sel laut, angin monsun dan juga pantulan cahaya reflection. Air itu kan, itu antara yang interesting kita nampak daripada kajian ni lah. Okey, yang kedua aktiviti pelancongan dan juga komuniti nelayan. Kemudian yang ketiga adalah ekologi dan juga aktiviti tempatan. Memang inilah naratif, unsur-unsur mereka yang ambil kat sini. Okey, seterusnya. Okey, stop dulu. Okey, sebelum pergi pada konsep ni, okey, kata yang sebenarnya ada daripada 5 hasil rujukan tu, yang saya bawa untuk hari ini menggenggam keris apa tu gelombang pangkul ni adalah salah satu daripada elemen, iaitu elemen gelombang. Okey, ada elemen ada elemen angin yang kita belum lagi, elemen cahaya, elemen air itu sendiri pun kita belum lagi dinilah. Nanti mungkin tuan-tuan tengok nanti kita cuma bawa satu. Okey, sebab kajian ni panjang. Okey, terima kasih. Saya minta terset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung sikit lagi. Walaupun masa dah habis. Okay, sebab punya panjang, ini pendek. Rasa kejap je kan. Okey, saya masuk terus lah. Untuk kajian studio ni macam biasalah. Okay, macam biasa yang mana kita akan buat rakanan konsep, kita akan buat research untuk visual research kita. Jadi di sini kita tengok eksplorasi bentuk tu, kita tengok pada bilah keris yang mana kita nampak dia seperti gelombang, tangan yang mana dia sebagai pusat kuasa, dan juga artist impression, konsep idea kita. Cadangan bahan yang kita cadangkan adalah stainless steel lah. Biasalah untuk mendapatkan ketahanan dari segi dengan air laut semua kan, jadi ketahanan itu sangat penting. Dan juga dia juga dapat memberi pantulan reflect. Bila ada lighting, bila ada, dia akan dapat pantulan terbalik. Okey, ini antara terletak antara yang kita dapat maklumat berkaitan dengan gelombang. Okey, gelombang di Papua ni pernah. Ini antara benda yang ada lah. Jadi kita ambil bahagian untuk ada visual ni. Okey, dan ini adalah lakaran idea yang kita keluarkan daripada dapatan tadi. Tadi simple je, kita tak simple. Ada lagi banyak lagi yang kita buat, tapi yang itu just sebagai info saja. Jadi lakaran idea yang pertamanya adalah kita buat terus ke atas dengan selesai. Masih kita kekalkan bentuk beralur yang gelombang air berpusar tu. Ini kita gunakan itu sebagai satu keyword dalam kita nak kami buat karya dia. Ini antara awal dia. Kemudian inilah lakaran awal dia. Ini masih lagi macam di Bagan Datuk tadi. Okay, kemudian kita dah ubah sikit. Ini adanya kita masukkan berongganya, ada alurnya kat situ. Jadi kita cuba nak kekalkan tentang gelombang air laut. Okey, dan ini adalah lakaran akhir yang cadangan kita lah untuk kita buat di sini. Yang mana daripada tadi keris sahaja, keris tu pun dah jadi beralur juga. Yang di atas tu dah menampakkan ombak, yang juga di bawah tu kita tunjukkan tangan yang menggenggam keris tu sendiri. Jadi ini antara cadangan akhir kita lah. Okay, jadi kalau kata boleh direalitikan di sini, mungkin satu batu tanda lah untuk Pulau Pangkul di sini. Okay, dan memang macam tadi kita sebenarnya kata, kebetulan bila kata Cik Faizal terang tadi, tengok, alamak, kena ke pula kata ya. Jadi alhamdulillah lah, kita nampak kesinambungan ni. Okay, dan ini adalah anticipation lah. Kerana kita dah letak lah. Okay. Okay. Ada betul tu dia nampak kan. Kami tak sempat masuk ke sini. Tapi ini cadangan yang kita buat tu supaya dia nampak seperti welcome Papua tu ni dengan semangat kemelayuan kita, ketuanan kita kering. Ya,
Jadi. Okey, ini inovasi dari IPAK ni, hasil daripada kita dapat tengok inovasi dari simbol dan bentuk. Impak tu kepada pendidikan dan juga perlibatan komuniti, dan juga impak kepada sosial dan juga pelancongan lah, yang mana kita dapat menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Pulau Pangkor ni. Okay, dan kesimpulannya, menghasilkan cawan ini adalah sebagai satu nasionalitas budaya, penanda dialog antara manusia dan alam, dan juga sebagai medium penyatuan dari segi warisan, ekologi dan juga masa hadapan. Ini kesimpulan yang kita dapat daripada acara itu. Okay, dan ini adalah tajuk kami balik lah. Itu Acak Awam menggunakan keris gelombang Pangkor. Mana kita letakkan dia sebagai Pangkor. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Aznan dan juga Dr. Salvi dengan cubaan memberi syarat panjang, tapi kita putuskan di sini. Okey, terima kasih dan tidak melengahkan masa lagi, Cik Aslina binti Muhammad Jana dari Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Cik Manis orang ni silakan.